Ini adalah kawasan yang kita kata kawasan yang perlu diberi perhatian, kerana ini adalah zon yang terakhir sebelum kita masuk zon merah yang memang sudah ada profil dan pattern kapal-kapal terdahulu di-intercept. Jadi kawasan ini adalah kawasan berhati-hati dan kawasan ini kawasan yang kritikal. Terakhir, Handala yang paling terdekat sampai ke pesisir pantai. Itu berlaku pada 26-27 Julai 2025. Jadi oleh kerana itu kita menjangkakan kumpulan delegasi ini masih optimis untuk sampai ke pesisir pantai Gaza. Dan di sini kita dapat lihat keseluruhannya, daripada Tunisia, daripada Itali, daripada Observer boat, dan kapal yang terbaru adalah Sunflower, termasuk dalam 47 ini. Jadi ada pihak yang dia tengok tiba-tiba dalam tracker kita ni keluar Sunflower dan dia buat analisa bahaya. Jadi tunggu sidang akhbar kita untuk kita memaklumkan kerana ada gelombang kedua dan sebagainya yang akan bercantum dengan kita. Boleh lihat daripada sini, semua kapal sekarang ini sudah berada sekitar dalam 4 jam ke garisan kuning ini. 4 jam bersamaan dengan 21 batu nautika. Kapal yang bukan tenggelam, saya tarik balik, belum tenggelam lagi. Kapal yang tak boleh digunakan ini adalah kapal Johnny M. Johnny M. Okey. This is Johnny M. Setakat sekarang dia mengalami masalah kebocoran, air masuk ke kawasan enjin hingga menyebabkan kita buat keputusan untuk tidak menggunakan kapal ini lagi, dan setakat sekarang semua delegasi telah berjaya dipindahkan.